surah yang ke-65 iaitu surah At-Talaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan membicarakan surah yang ke-65 iaitu surah At-Talaq, mengandungi 12 ayat, diturunkan di Madinah. At-Talaq berarti penceraian. Surah ini juga disebut sebagai An-Nisa As-Saghir, surah An-Nisa yang kecil, kerana dibandingkan dengan surah An-Nisa pada juzuk keempat di mana Allah Ta'ala menceritakan segala perkara yang berkaitan dengan perempuan, maka di dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan khusus berkaitan dengan talak ataupun penceraian. Tema utama surah ini adalah walaupun berada di dalam keadaan yang paling pahit ataupun kita kata sebagai penceraian, maka jangan sekali-kali meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun sudah bercerai, maka takwa ataupun takut kepada Allah Ta'ala itu mesti senantiasa perkara paling atas di dalam pemikiran kita. Jangan kita abaikan takwa. Oh, ini adalah segala apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada aku ini adalah perkara yang buruk bagi aku, sial dan seumpamanya. Perkara tidak boleh berlaku di dalam keadaan semisal ini. Di dalam surah ini Allah Ta'ala menetapkan beberapa perkaitan berkenaan dengan hukum hakam berkaitan cerai. Di dalam ini Allah Ta'ala menetapkan beberapa adab di dalam penceraian supaya tidak berlaku sebarang bentuk kezaliman. Iaitu yang pertama, waktu iddah. Waktu iddah itu Allah Ta'ala memerintahkan bahawasanya perceraian itu hendaklah dilakukan pada waktu yang memudahkan pengiraan iddah seorang isteri itu, iaitu dalam keadaan suci ketika haid. Jangan seseorang lelaki itu menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya itu telah kedatangan haid. Kemudian apabila berlaku penceraian, jatuh talak, maka janganlah diusir keluar isteri itu daripada rumah suami itu. Maka hendaklah berada di dalam rumah tersebut sehinggalah iddahnya itu tamat. Dan isteri juga tidak boleh keluar daripada rumah dalam waktu iddahnya itu belum lagi tamat. Ini adalah satu cara untuk memberi peluang untuk hubungan tersebut kembali dirujuk. Suami kembali merujuk isteri tersebut. Dan juga di dalam surah ini, dalam keadaan tengah-tengah hukum cerai itu, Allah Ta'ala memberikan satu janji yang sangat hebat yang kita panggil sebagai ayat 1000 dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan benar-benar takwa, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia itu jalan-jalan keluar. Dan Allah Ta'ala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Itu adalah kebijakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan pengiraan iddah yang khusus untuk beberapa orang. Yang pertama, untuk perempuan yang sudah pun berhenti haid ataupun menopause, atau juga yang masih lagi belum kedatangan haid, iaitu penetapannya itu adalah selama 3 bulan. Kemudian untuk wanita yang hamil, selesai iddahnya itu dengan melahirkan anak tersebut. Kalaulah dia itu sudah hamil 9 bulan, kemudian jatuh talak, diceraikan dalam keadaan 9 bulan tersebut, maka apabila keluarnya anak daripada perut ibunya itu, maka selesailah iddah perempuan tersebut, boleh terus untuk melangsungkan perkahwinan baru kalau inginkan perkara tersebut sesuai dengan keadaan tubuh badan, fizikal dan seumpamanya. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan barang siapa yang bertakwa, Allah akan mempermudahkan urusan dia itu. Kemudian apabila sudah pun berlaku penceraian, maka tanggungjawab lelaki belum lagi selesai. Seorang lelaki itu hendaklah memberikan kepada perempuan yang diceraikan itu tempat tinggal, tanggungjawab nafkah, dan juga kalaulah ibu itu menyusukan anaknya itu, maka hendaklah diberikan tempat tinggal kepada bekas istrinya itu sesuai dengan kemampuan dia, dan hendaklah dia memberikan upah ataupun nafkah kepada bekas isteri sekiranya isteri itu menyusukan anaknya. Dan juga bottom line, apa yang perlu diingatkan di sini, hendaklah bersikap tolak ansur dalam urusan penjagaan anak. Jangan direbut, jangan dipergaduhkan, jangan diabaikan dan seumpamanya hak-hak yang berkaitan dengan anak ini. Kemudian surah ini ditutup dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kaum-kaum yang telah menderhakai perintah Allah pada zaman sebelum ini. Mereka itu menghadapi azab yang besar di dunia lagi, bahkan juga akan mengalami azab yang lebih dahsyat di hari akhirat. Disebabkan oleh itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan Allah Ta'ala menurunkan Rasul, mengutuskan Rasul untuk memberikan pengajaran kepada manusia ini, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengajaran penting daripada surah ini ialah yang pertama, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita apabila tidak boleh bersama di dalam satu rumah tangga, maka berpisahlah dengan jalan yang baik, bukan berpisah dengan pergaduhan. Begitu juga jangan mengaibkan pasangan. Apabila sudah bercerai, sudah berpisah, maka jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut lagi perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemarahan, mendatangkan aib, malu dan seumpamanya itu. Hendaklah di-restrain, jangan disebut-sebut, jangan dibuka-buka cerita-cerita yang tidak sepatutnya dibuka kepada umum itu. Apabila sudah berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang baik dan tidak mengaibkan antara satu sama lain. Kemudian berkaitan dengan rezeki dan takwa, Allah Ta'ala mengatakan ramai orang takut apabila bercerai, habislah, putuslah pintu rezekinya. Jangan takut sebenarnya, kerana rezeki itu bukanlah berada di atas belakang suami ataupun di belakang isteri, tetapi rezeki itu ditanggung sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semut yang di dalam batu itu juga ataupun ulat yang berada di dalam batu itu boleh mendapat
mendapatkan rezeki. Ini pula manusia, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Ta'ala, rezeki itu semuanya telah siap disusun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi hendaklah kita mempergantungkan tempat pengharapan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita bergantung dengan makhluk. Kita kena yakin dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah Allah Ta'ala susunkan semuanya kepada kita, sehingga kan apabila habis rezeki kita, maka habislah riwayat hidup kita. Habis di situ. Kemudian hendaklah kita mengimbau kembali bahawasanya anak itu adalah keutamaan bagi pasangan yang sudah pun berpisah. Walaupun suami isteri itu tidak lagi menjadi suami dan isteri, tetapi mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada gelaran ataupun tanggungjawab mereka sebagai ibu dan bapa kepada anak tersebut. Jadi kita sebutkan juga sedikit mengapakah surah ini turun. Asbabun nuzul itu adalah yang pertama, ketika sahabat Nabi SAW Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya kedatangan haid. Maka ini sampai kepada pengetahuan baginda Nabi SAW. Lalu baginda sangat marah dan baginda berkata kepada Sayyidina Umar, perintahkan dia, yakni Abdullah, perintahkan anak kamu itu untuk merujuk isterinya kembali. Kemudian biar dia bersama dengan isterinya itu sehinggalah dia suci, berduduk bersama sehinggalah isterinya itu suci, kemudian haid semula, kemudian suci lagi. Kemudian kalau dia masih menginginkan untuk menceraikan, dia boleh menceraikan isterinya itu dalam keadaan isterinya suci, belum digauli ataupun disetubuhi. Jadi tujuan Allah Ta'ala turunkan ayat ini adalah untuk mengajarkan bahawasanya penceraian itu ada adabnya, ada tertibnya dan ada waktunya. Tidak boleh dilakukan secara sesuka hati. Supaya apa? Supaya pengiraan tempoh iddah itu tidak menjadi kucak-kacir, supaya tidak berlaku kezaliman terhadap isteri. Yang kedua, sahabat Nabi bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Ini satu cerita yang sangat popular di mana tujuan ataupun sebab turunnya ayat 1000 dinar itu menjadi penawar kesempitan seorang sahabat Nabi SAW. Satu hari, Auf bin Malik ini datang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan yang sangat sedih. Lalu beliau mengadu kepada baginda Nabi bahawasanya beliau ini adalah seorang yang sangat miskin tegar, sangat susah. Kemudian anaknya itu yang bernama Salim bin Auf ditawan oleh musuh, dan si bapaknya ini, si Auf ini tidak mengetahui bagaimanakah keadaan anaknya itu, khabar anaknya itu. Lalu Nabi mengatakan, banyakkanlah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sabar, takwa kepada Allah Ta'ala, sabar dan memperbanyakkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini juga sebagai satu sunnah kepada kita, apabila ditimpa musibah maka perbanyakkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata, tidak ada upaya untuk menolak kemudaratan illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, akhirnya anaknya Auf ini, si Salim, telah berjaya melepaskan diri daripada tawanan musuh. Bahkan semasa melarikan diri itu, beliau sempat membawa sekumpulan kambing dan unta milik musuh sebagai harta rampasan ataupun ghanimah. Dan beliau pulang kepada ayahnya membawa rezeki yang sangat banyak, dalam keadaan mereka tidak pernah menyangkakan perkara itu akan berlaku. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar, dan siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya itu rezeki yang luar biasa. Jadi inilah antara intipati daripada surah At-Talaq ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak iktibar daripada surah ini dan akan menjadi tuntunan kepada kita dalam kehidupan kita. Wabillahil hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.